Sistem lain dia tak ada auto penyeraan zakat, penyeraan cukai lah. Siap dengan dia punya tutorial. Saya sudah declare cukai sendiri. Semua benda tu dah dikira. So kita just pergi ke sistem tu, kita boleh dapatkan report untuk zakat dan juga cukai. Itu masalah utama tu je cukai lah. Pernah jugalah LHDN minta penyamata tu semua. Gelabah lah nak buat, nak cari receipt. Sebelum ni saya pakai Excel saja. Pakai Excel saya ada masalah, kadang-kadang human error, salah key. Sampai tempoh nak declare cukai tu memang struggle lah. Sebelum tu saya buat calculation sendirian. Jadi semua benda nak kena buat one by one. Sistem lain dia tak ada auto penyeraan zakat, penyeraan cukai lah. Siap dengan dia punya tutorial. Paling best sekali, saya sudah declare cukai sendiri. Sebab sistem dalam niagawan sama dengan di LSDN. Kamu just ambil angka di niagawan, masuk pergi LSDN, selesai. Jadi bila dia bertukar kepada sistem niagawan, semua benda tu dah dikira. So kita just pergi ke sistem tu, kita boleh dapatkan report untuk zakat dan juga cukai. Dekat situ dah state berapa kita punya income, berapa kita punya expenses. Jadi dia memudahkan kerja saya lah.